Pernah tak kau rasa macam, hidup ni satu game yang sangat kompleks? Kau nampak lawan kau fikir dia dah pandai, tapi sebenarnya kau dah 10 langkah ke depan. Ini bukan cuma nasib baik, bro. Ini strategi yang mendalam. Sun Tzu, Master Perang, dah lama eja kita rahsianya. Li Yuji, Luan Kuji, apa maksudnya strategi kuno ni? Pertama, Li Yuji umpan musuh dengan keuntungan. Bagi dia sikit, tapi cukup buat dia gelap mata, gelojoh sampai jadi gila. Dia akan fokus pada umpan kecil tu, lupa semua ancaman yang lebih besar. Bodoh betul dia. Dan bila dia dah terkeliru, terperangkap dengan umpan, masa tula kita serang. Waktu huru-hara, gila-gila tu, kau masuk dan sapu bersih. Siallah dia, tak sempat nak sedar. Ini bukan pasal medan perang je, tapi pasal hidup. Jadi, jangan jadi yang kena umpan. Jadilah yang pasang jerat. Fuh, power.